Dia dah tendang Dia boleh dah dah. bagi. Bos. Dia dah bagi dah. Dia dah tendang dah, kita tahu dah. Itu. Ada lagi. Atas, atas. Ibu kan join. Ya Allah. Come on lah, ambil lah betul-betul dalam diri tu. Tak, kita kena tahu kalau tim tu boleh main, dia lari dia mesti steady lah. Dia lari pun tak boleh. Main cepat, awal. Depan. Oh. Kiri. Ready. Tadi coach saya cakap, main dengan tim macam ni, kamu main macam ni. Nak buat sama, jangan sama kan. Main betul, dapat gol, semangat. Tim bodoh. Kalau kita jadi bodoh pula. Jangan main. Mesti ni, cuma tak settle down lagi. Kita tengah hold. Kita tak pandai. Waduh. Dia tengah tak settle down lagi, tak organize. Kamu tengah dapat bola kontrol, attack betul. Kau dapat. Sambung! Okay. Takut tengok lah. Tengok masih. Suruh pergi tu orang tengok. Kita tahu lah. Scan. Kalau tahu dah orang kapasi anak minta body language nak mau minta bola. Hang tengok lah last man. Tengok lah last man dia. Aki suka susah kan benda ni. Kita ada game. Come on. Kita lagi bagus, passing kita bagus lagi. Mau hilang gitu mbak. Main kaku, main passing. Bantu. Ya, first goal. Ya Allah, ya Tuhan. Pasal tak lain. Kalau tengok kualiti yang ada sini. Adrian Faris pun 50-50. Dia listen. Dia lain infak. Main public Weh. Adrian seorang mungkin Adam lah. Adam. Lagi. Okey, buka lah, jangan duduk situ je. Panjang. Main tepi, main dalam sana. Tadi lagi. Kamu dalam pun tak lepas agak weh. Buka, main besar. Ya, bodoh sana main. Kita nak check, kita guna besar. Kita nak defend, baru kita kecilkan. Bagi. Ya Allah. Tak boleh lah macam tu. Come on. Boleh skor je sebenarnya. Dekat dulu. Dia pun tak ada bersih habis kan. Kan semua dah. Dia punya first touch togok lah. Macam mana tu? Yang Riza masuk tolonglah check first touch. Hanya dia tadi dia gigit kuku macam budak. Try. Follow up. Kiper di situ kau macam nak kat kiper buat apa? Kau macam peliki kan dua je. Dah ada orang situ. Cerdik lah sikit. Satu gol 50. Pergi Hafiz. Kiper stay. Kau kalau kena dengan tim ni aku pun takkan cakap apa lah. Betul lah, serius lah. Tadi dah 2 biji, 3 biji dah, nampak? Kita pelikiran dia sangat tau. Kita ambil mudah. Tapi tak skor kan, nampak? Buka lah, besar sikit main. Luas. Made shot. Simpan. Semua ingat ada boleh skor, tak skor juga. Ambil. Bagi tahulah yang belakang. Aduh. Apa depan tu? Apa? Boleh Pak Inji. 5 apa tu? Aku boleh transfer 20. 70. Tak dia tambah 3 musim je. Nanti aku tunjuk. Mau transfer buat konsert. 30 tambah 4. Sini 10 sen. Sini 10 sen. Pak Inji 10 sen. Pak Inji 7 sen.
Bola sepak ni dimainkan oleh orang yang cerdik dan faham. Ha, Saya kata sama apa? lah. First touch. Tengok semua first touch macam tai semua. First touch tu menunjukkan apa second step hang nak buat, nak shooting, nak dribble, nak one two. Body language hang tu, body position hang tu menunjukkan. Yang semua tengok. Yang semua macam menunggu je. Tak ada gairah nak main dah. Ready. Sekarang masa ni kita kecilkan sikit. Masa defending. Kacau. Pusing lah depan, weh. Dalam ready. Tak ada pressure pun budak-budak ni pun goyang. Ingat apa? Bawa hantar betul. Tak apa. Hai, saya cakap apa? Buka mana? Space tepi. Kau nak cepat dapat gol tapi tu buat tak betul. Dapat balik. Janganlah tunggu, ready. Aduh. Nutra. Saya masuk. Kena dengan lima tu, nanya. Kalah. Ha, Balik lah rumah. balik weh. Segan ni macam ni. Tim yang paling banyak bola. Banyak kena bola tengok ni. Main cepat. Main depan. Support. Finishing. Kali bola habis. Bola. Dia tak ada apa pun nampak. Macam baru nak main je budak-budak tu. Kamu lagi steady. Tapi kamu tak nak ikut. Challenge lah. Berapa minit ni? Tak skor lagi ni. Apan. Kalau kita sungguh-sungguh tadi dah dapat 2 biji lah. So, yang datang pun lambat, tunggu lah. Semua tunggu lah. Dia mau main lagi kita kan. Ha. Ui, tu depo ni. Ha, nampak? Kemon lah weh. Weh, atur bol! Oh, dah gadis. Oh. Tak, kalau kita Tak, tengok, Imagine tak boleh buka. tengok player tu kalau kamu nak. Demi. Dribble boleh lah, dribble. Janganlah ambil mudah sangat. Nampak. Jangan foul cepat. Delay dia. Mo, Iman. Dia tenang macam itu je. Kamu takkan tak faham tim tu ni. Lajulah pusing. Auto gila. Aduh. Kai. Buat orang. Wantu. Banyak kali try lah. Lepas tu wantu dah dapat gol dulu. Step dah. Ni semua tak ada dua anjing. Mana air ni. Kai hang dia ambil. Boleh. Final. Kali main bola bukan macam kuda race tau. Tutup, dapat bola kira nak pergi dan shooting je. Belajarlah pemain juga. Bila Pemain kau dah sudah dapat pergi lah. shooting memang betul.
Kau timbang kan? Benda apa yang kau cakap? Kau cakap shooting. Ha, weh, kamu dapat lagi. Pergilah bawa lagi. Sungguh-sungguh lah kamu, weh. Weh, macam kita kena main nampak dia hantar lah. Dia ada peluang lah pergi. Depan lah. Pasal minta pusing. Baik dah. Ayah ni meru kan? Dia kata di Khamis. Bodoh mati dia. Main dekat, weh. Come on. Mat concern kau. Simple je. Semua tak payah geram, tak payah apa. Relax je. First touch jaga. Kacang, kawan. Nampak? Ref. Okey, penalti. Penal tak aku tak tahu. Ni kau tak ada. Sama ambil. Dia. Oh, dia okey. Lawan nanti bodoh, kamu lagi bodoh. Tengok dia lari pun kita tahu dah. Kita boleh main dah. Sepak ni dimainkan oleh orang yang ada otak. Dia ai. Ada otak. Kau tak guna. Kalau tim yang pressure macam tak ada apa weh. Bombol tu weh, jangan main mudah. Pergi kau nak pergi. Pada ada orang sana. Kasih, bantu. Lagi senang. Pergi sini. Mudah kan? Orang pergi shooting yang malu lalu tak ada orang target. Jangan banyak fancy. Simple lah. Simple bang. Ni macam lawan ni. Okey. Macam tim taman je ni weh, kan. Okay, satu cukup. Ini lepas. Jadi game Simple lagi. lagi. Hang dapat. Kau nak lorong ke belakang. Dapat turn main je dengan main jadi ataupun dengan lain. Kamu boleh wantu dengan dia buat senang-senang ni. Apa hang nak? Okey, kenal balik. Dia mau kopi. Susah nak Masuk. struggle nak menang. Susah lah. Jaga. Dapat balik weh, ready. Aduh. Alamak. Jangan mudah sangat weh. Mampu bola tu. Mana tim India sana? Yang sana. Kiri. Baik dia ni. Simple je, simple je kamu. Dah kamu suka top net tak ada apa. Masuk je cukup. Aku dah rekod. Kan sedap kot. Tapi kan? Jalan ready lah. Apa lagi Oh, sana? kenapa tak nak shooting dia kiri kan? Kanan. Kenapa tak nak shooting? Macam ni kamu weh. Sebab apa kita tak ada mana? Kita tak ada player yang nampak ni apa dia nak buat. Dia tak tahu dia nak buat apa. Dia sebelum dia dapat bola baru dia fikir apa dia nak buat. Nampak bagi. Baik give kiri sekali. Oh, gila. Jangan geram ni lah. Dapat. Main. Belum. Kenapa pun? Boleh lapis. Weh, depan lah. Gimana tu? Main dengan Remy ada. Api sampai ke tengah. Lagi depan. Dia pancit. Saya pancit nak turun lagi. Budak macam ni pun kau tak boleh nak beat. Macam mana weh? Bawa sampai mana tu dia tu? Bilang macam tu dia bodoh. Sini saya jaga. Ini tinggal kosong. Gila pasti. Ini no fall.
Rupanya tadi. Tak, kita tak pernah kali Tadi kita dia boleh. goreng, lepas tu hilang. Hang buat apa? 13. Main kucing tadi sampai dia aku. Mah 13 sampai 16. Penipu lagi. Bawah ni Mana bola? Afi percaya bulat. Okey, standby, ready. Oi, ambil lah betul-betul. Adam pun, ya Allah. Dia pusat dia. Adam ni kamu tak nak sembang dengan dia. Ha? Dia macam mangsa kena rogol. Simple. Oh shit. What is that? Yes. What is that? Tapi dia kalau dia main game main dia. Anggang ganti dengan Cina. Ganti dengan Paris. Sini lagi sini. Man ganti dengan Okey, badan, come on. Okey, nak balik, weh. Sandal sikit main. Ang ganti dengan apa nama? Apis. Dia Apis. Ataupun ganti Adam. Main kanan ada Aku ni. Buat sini yang cepat main bola tu. Cepat. Bagi. Yes. Aduh. Saya kira keluar dengan idea dengan Tapi ingat ni, ngomong tu sebelah. Kan sisa. Ai, sebab tu saya suruh keluar. Tarik keluar ni. Besarkan kawasan. Oh, main dalam. Kalau bulat kan? Boleh kanan. Ui, ni bahaya Apis. Aku tak kacau. Go masuk. Lah, saya pegut sebut tadi masuk. Wiwi, mana? Yes. Itu kau ya. Atau tunggu dulu biar dia main dulu. Nak habis. Dia sekarang. Sorry, tunggu, dia tak keluar dah keluar. Suruh Remy main nombor 6. Hang 8. Dua pada guys, semi final. Amin. Ya Allah, dia ni macam syaitan. Cepik. Jangan fall, dapat dua bola. Main. Tengok sini body position dia. Sini ni memang saya. Main depan. Buka balik. Jadi, jangan pressure sangat. Tolak pergi. Alah, balik. Kelish. Ada. Swing lagi. Jadi, Dam. Anak main tak nak. Jangan buka baju. Belum lagi. Boleh masuk dia. Ini mesej dia. Aduh, tukar-tukar dulu memang. Dah dua. Kali saya ni ganti dengan Silakan aku dulu. ganti dengan Akif. Okey. Balik ni. Balik ni. Main. Baik, buat. Aduh. Kami kiri masuk. Off lagi. Cantik. Offside. Itu tepuk tangan. Siapa? Siapa offside? Kaki kaki. Yang tanduk lah, yuk.
kita punya. Steady. Aus. Depan tengok. Main muda pasing. Oi, depan lah. Apa yang patah balik ni semua ni? Tukar side. Tarik dia keluar. Control ball. Wait. Hey, come on. Boleh tangkap dia. Mana? Minit ke ni? Lagi 4 minit. Boleh lah. Yes. Ada lagi. Ha. Siapa? Kai. Hamai. Nama lah. Dia jadi accident. Dia tak nak. Dia kata kalau dia crossing. Ready.